Emas sebagai dana persaraan. Persaraan adalah fasa hidup yang memerlukan persediaan keuangan yang kukuh. Malangnya ramai rakyat Malaysia bersara dalam keadaan bergantung sepenuhnya kepada KWSP, pencen atau anak-anak. Salah satu strategi persaraan yang makin ramai sedar sekarang ialah menyimpan emas sebagai aset dana hari tua. Emas terbukti tahan inflasi, nilainya tidak susut seperti duit kertas, malah meningkat dalam jangka masa panjang. Jika seseorang mula simpan 1 gram 1 bulan dari usia 30 tahun hingga umur 55 tahun, mereka boleh kumpul lebih 300 gram emas. Jumlah itu boleh menjadi bekalan kukuh untuk kos kehidupan selepas bersara, tanpa perlu risau susut nilai atau pasaran keuangan, berbanding duit tunai yang mudah bocor atau habis digunakan. Emas lebih selamat kerana tidak mudah dicairkan sesuka hati. Ia boleh disimpan dalam akaun emas seperti gap atau dalam bentuk fizikal untuk kegunaan masa depan, sama ada untuk kecemasan, kos berubatan atau sumber pendapatan ketika tiada lagi gaji tetap. Jadi, emas adalah pelindung nilai yang sesuai dijadikan salah satu komponen dalam dana persaraan. Simpan emas sekarang supaya masa depan lebih tenang dan bebas tekanan keuangan. Nak mula menabung emas serendah RM100? Boleh terus klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya. Terima kasih.